Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Mei bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim dan juru bahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Tajuk utama malam ini. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia tiba di Makkah malam ini tunai umrah pertama. Juga Tel Aviv goyah, lapangan terbang antarabangsa Israel diserang. Kira-kira 20 buah kereta dan 3 motosikal musnah dalam kebakaran yang berlaku ke atas sebuah bengkel di Puchong pagi tadi. Bomba menerima panggilan kecemasan pada 10.56 pagi dan mengerah 21 pegawai serta anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Puchong bersama BBP Subang Jaya, Seri Kembangan dan Damansara ke lokasi kejadian serta-merta. Dan kejadian berlaku di Lebuh Raya Bukit Jalil berhampiran Bandar Puchong Jaya. Asap tebal dapat dilihat dari jauh dan ramai pengguna lebuh raya berkenaan berkongsi gambar dan video kebakaran tersebut. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, kebakaran melibatkan sebuah bangunan kelas B yang dijadikan bengkel kereta dan motosikal. Keluasan premis berkenaan dianggarkan 80 kali 60 kaki persegi dan Ahmad Mukhlis berkata kebakaran telah memusnahkan kira-kira 70% struktur bengkel berkenaan. Tiada laporan kemalangan jiwa maupun kecederaan setakat laporan ini ditulis. Punca kejadian masih disiasat. Penutupan pengkalan haram dan larangan rentas sempadan secara tidak sah di Kelantan sejak 1 Disember tahun lalu menyaksikan kemasukan atau pendaratan dadah di Kedah pula meningkat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kemasukan bahan terlarang itu di Kedah dikatakan dilakukan menerusi kuala sungai seperti di Kuala Kedah dan Kuala Sanglang. Jadi kita adakan omnipresent 816 kekuatan dan kita dapat kurangkan angka kemasukan keluar masuk ni yang tidak menggunakan pintu masuk yang sah. Okey. So itu saya minta supaya dikekalkan momentum ini kerana bila kita buat begitu kita dapati bahawa kes penyeludupan dadah itu sedikit berkurang. Walaupun belum signifikan, tapi ada trend penurunan. Yang itu saya share dengan Datuk Yusof tadi, saya baru minggu lepas ada di Kedah, trend pendaratan dadah sebelah Kedah pula meningkat. Tambahnya, di Kelantan, pihak berkuasa telah menutup 212 pangkalan haram dan pada masa sama telah menguatkuasakan Seksyen 5/2 Akta Immigration yang membolehkan mana-mana individu menggunakan pengkalan haram ditangkap. Hasil pendekatan itu, pergerakan melalui pintu masuk tidak sah menurun mendadak. Statistik sebelum ini menunjukkan sehingga 5,000 penduduk menggunakan pangkalan haram setiap hari. Namun kini menurun kepada sekitar 50 orang sahaja. Datuk Seri Saifuddin berkata pihaknya akan melihat dari pelbagai sudut atau modus operandi serta laluan baru penyelidup yang mungkin mengubah taktik mereka. Beliau ditemui media selepas melawat Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang dan Pangkalan Haram Ibrahim Pencin di Rantau Panjang, Kelantan. Dalam perkembangan lain, ketika mengulas mengenai isu penggunaan dadah di Kelantan, Datuk Seri Saifuddin menyifatkan kes penyalahgunaan dan penyelidupan bahan berbahaya di negeri itu disifatkan sangat membimbangkan dengan trend peningkatan sejak 2022. Berdasarkan data sejak 2022 sehingga tahun ini, jumlah tangkapan, reman dan sabitan menyaksikan peningkatan. Malah katanya penjara di Machang yang paling sesak sehingga mempunyai 3,184 banduan dengan 80% daripadanya adalah kesalahan berkaitan dadah. Manakala penjara di Pengkalan Cepa
yang mempunyai 2,977 banduan dengan 65% daripadanya juga berkaitan kesalahan dadah. Bukan semata-mata mahu melihat kedudukan Malaysia meningkat dalam indeks kebebasan media tetapi juga komitmen berterusan kerajaan yang ingin membantu pengamal media yang kini berhadapan evolusi kecerdasan buatan AI. Dan jelas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil ketika ini pengamal media berhadapan banyak ancaman yang perlu ditangani segera termasuk isu pekerjaan, isu kebajikan dan cabaran AI yang menimbulkan kekhawatiran sama ada ia boleh menggantikan fungsi wartawan atau sebaliknya. Indeks Kebebasan Media Dunia 2025 yang dikeluarkan Reporters Without Borders RSF menyaksikan kedudukan Malaysia melonjak 19 anak tangga sekaligus berada pada kedudukan ke-88. Negara kedua tertinggi di ASEAN di belakang Thailand yang berada pada kedudukan ke-85. Sebelum ini Malaysia berkedudukan ke-107. Menurut Datuk Fahmi, laporan indeks itu memberi peluang kerajaan untuk mempertingkatkan usaha membela nasib pengamal media. Tambah Datuk Fahmi, beberapa usaha yang dilaksanakan kerajaan seperti penggubalan Undang-Undang Majlis Media Malaysia turut membantu dalam menampakkan hasil positif bagi kedudukan negara dalam indeks tersebut. Katanya menjelang Hari Wartawan Nasional atau HAWANA, beliau berharap dapat dibentuk majlis itu ataupun lembaga pengasasnya dan ia satu langkah positif ke arah penggubalan Majlis Media Malaysia. Pihaknya juga bersedia bertemu wakil pengamal media seperti Kelab Wartawan, Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia dan Institut Akhbar Malaysia MPI untuk membincangkan garis panduan penggunaan AI dalam industri kewartawanan. Program bagi menangani masalah mental dan kesejahteraan jiwa di masjid-masjid adalah inisiatif pertama yang menekankan konsep self-care holistik khusus untuk golongan wanita. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, program Thai Me Time at Masjid dapat menjadi penanda aras sebelum usaha memperluaskan lagi program seumpama itu ke masjid-masjid lain. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, program Thai Me Time at Masjid itu memfokuskan pendekatan holistik yang merangkumi fizikal, psikologi, sosial dan rohani. Saya harapkan agar program yang sama ini dapat diperluaskan dan dikembangkan di masjid-masjid yang lain. Kita ada dalam berapa tu aja? 94. Kita ada 94 masjid. Yang ni masjid utamalah. Kemudian kita ada surau Jumaat. Kan, yang ni beratus. Kemudian kita ada surau-surau lagi yang di bawah masjid tu. Jadi tak apa, is a good start. Katanya lagi inisiatif tersebut menterjemahkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang syumul yang merangkumi panduan cara hidup menyeluruh. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian selepas merasmikan program Thai Me Time at Masjid di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, program tersebut turut membawakan pakar psikiatri dan agamawan untuk membantu para wanita menangani masalah kesihatan mental mereka dengan cara yang lebih berkesan. Selain itu, Datuk Dr. Muhammad Naim juga berharap agar Majlis Agama Wilayah Persekutuan MAWIP, BISDIVA dan Jawatan Kuasa Masjid dapat menjayakan program Thai Me Time at Masjid ini sekaligus dapat meneruskan lagi usaha tersebut sebagai lokasi healing dalam menangani masalah kesihatan mental. Lepas ini, kerjasama erat Tabung Haji Masyarik Holdings demi kebaikan jemaah haji negara. Yang dilaporkan terjatuh di Gunung Rinjani ditemui meninggal dunia oleh pasukan pencari dan penyelamat Indonesia hari ini dan perkara itu dimaklumkan oleh pihak berkuasa Taman Negara. Mangsa Reni Abdul Ghani dilapor terjatuh di laluan Toren Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat sekitar 12 tengah hari semalam waktu tempatan. Dan pihak Taman Negara menjelaskan Rene dilaporkan terjatuh di kawasan Banyu Urip oleh seorang jurupandu dari agensi pendakian One Adventure Rinjani. Pendakian dilakukan melalui laluan Sembalun pada 1 Mei bersama kumpulan seramai 23 orang.
Kerjasama di antara agensi pengurusan ibadah haji Arab Saudi Masyarik Holdings dengan Lembaga Tabung Haji TH membuktikan pengurusan jemaah haji Malaysia diiktiraf berjalan lancar dan teratur. Ketua Rombongan Haji Malaysia 1446 Hijrah Hisham Harun berkata, langkah proaktif dan perancangan awal ditekankan supaya pihak TH dan Masyarik sentiasa bersedia berdepan sebarang kemungkinan dan meletakkan keutamaan melindungi kebajikan jemaah haji. There was the timeline given by the Ministry of Hajj, and we work closely together with Masyarik and Masiyah so that we put everything as per the timeline, especially in terms of putting taking the sites at the Masyair area, which is Arafah and Mina, and Alhamdulillah for this year, because that we won Labaitum for last year, we were given the opportunity to select the site for the Malaysian pilgrims, and with the help of Masyarik, we managed to get the usual site that we have for the last few years. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Ta'aruf Masyarik di bangunan Masyarik Makkah. Turut hadir pengerusi Masyarik Holdings Ali Husin Al-Bundugi dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Walid Muhammad Rashidi. Komitmen bersama itu juga, kata Hisham, dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada persiapan rapi dan dedikasi semua pihak untuk memastikan jemaah Malaysia mendapat layanan terbaik dan berkualiti. Hisham dalam pada itu berharap masa depan hubungan dua hala TH dan Masyarik akan berkembang dan terus memberi manfaat kepada umat Islam. Dan perkembangan terbaru yang kami terima daripada kru Berita Al-Hijrah di Makkah, Khadijah Faisal dan juru kamera Muhammad Dailami Yaakob sebentar tadi, mereka memaklumkan bahawa kumpulan pertama jemaah haji Malaysia yang telah tiba di Madinah 29 April lalu akan tiba di Makkah kira-kira 2 jam lagi, dan kumpulan yang merangkumi 238 jemaah itu sebelum ini mendarat di Madinah dan dijadual tiba di Makkah sekitar jam 10 malam ini waktu Malaysia. Khadijah Faisal melaporkan. Alhamdulillah, masuk hari keempat petugas-petugas TH termasuk petugas-petugas media berada di Makkah selepas berada di Madinah 8 hari 7 malam di sana. Dan hari ini kami sedang bersiap sedia menerima kehadiran 238 Duyufur Rahman, iaitu KT-001 dari Kota Madinah ke Kota Makkah yang dijangka tiba pada jam 5 petang waktu tempatan. Perjalanan 6 buah bas yang membawa Duyufur Rahman ini dijangka memakan masa sekitar 8 jam, dan sebelum tiba di Makkah, mereka akan berhenti di Bir Ali untuk bermikat, iaitu berniat ihram untuk menunaikan umrah sebaik tiba di Makkah. Ketibaan KT-001 ini disambut Ketua Rombongan Haji Malaysia 1446 Hijrah, Tuan Haji Hisham Harun. Untuk makluman, pada jam 12.17 tengah hari tadi berlangsungnya solat Zuhur berjemaah, bacaan Yasin dan solat hajat bagi memohon kelancaran operasi haji di Makkah bagi musim haji 1446 Hijrah. Selepas ketibaan KT-001 akan diikuti ketibaan berfasa melibatkan KT-002 dan KT-003 dengan jumlah keseluruhannya 838 jemaah haji. KT-001 akan ditempatkan di Abraj Janadriyah, KT-002 Land Premium dan KT-003 Abraj Al-Taisir. InsyaAllah kru Berita Al-Hijrah di sini kami akan bawakan ketibaan KT-001 ini secara langsung di platform Facebook Berita Al-Hijrah dan TV Al-Hijrah sekitar jam 10 malam waktu Malaysia. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Laporan Khadijah Faisal dari Makkah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah. Peluang pertama kali menyantuni pelanggan pada Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2025 MTHQK 2025 baru-baru ini berjaya mengorak langkah strategi pemasaran TV Al-Hijrah untuk lebih maju ke hadapan. Dan selama seminggu reruai, TV Al-Hijrah tidak putus-putus dikunjungi pengunjung dari serata negeri bagi mendapatkan cerembata eksklusif untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Mewakili TV Al-Hijrah, Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporatnya, Saiful Lizan Siddiq berkata, beliau bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak, khususnya rakyat Perlis yang memberi sokongan dengan mengunjungi
Reruai TV Al-Hijrah. Jelasnya bukan sekadar menjadi penyiar program MTHQK tahun ini, malah pelbagai rancangan sampingan turut disajikan kepada pengunjung dan penonton. Dan selain itu juga kita agak aktif dalam mempromosikan dan membuat aktiviti melalui social media kita, ya, melalui media digital kita, di mana kita telah membuat siaran langsung melalui 3 platform digital media kita, dan juga podcast untuk mengenal kari dan karya yang juga mendapat sangat sambutan yang sangat baik daripada penduduk-penduduk Perlis. Sementara itu, menurut Business Development Strategist Ilyana Ahmad Sukal, selain produk jualan tudung, kurta dan barangan cenderamata, pengunjung juga teruja dapat bertemu personaliti TV Al-Hijrah. Menurut beliau, pelbagai perancangan telah dirangka serta pilihan produk keluaran TV Al-Hijrah akan dibawa pada MTHQK akan datang. Bila setelah seminggu kami di sini, kami lihat pelbagai feedback, pandangan yang positif di mana mereka ingin melihat kepelbagaian dari segi produk-produk eksklusif keluaran Al-Hijrah. InsyaAllah apa yang kami janjikan, produk keluaran Al-Hijrah, kita punya in-house produk ini akan memberikan produk yang berkualiti, yang akan memberi ingatan kepada semua penonton dan khususnya pengunjung yang akan meramaikan meriah untuk booth tahun depan, insyaAllah. MTHQK tahun ini melabuhkan tirai Kelmarin. Terengganu diumumkan sebagai tuan rumah bagi tahun depan. Selepas ini, pengeboman kapal flotila menuju Gaza menggunakan drone, siasatan segera perlu dilakukan. Berita yang baru diterima, kumpulan Houthi dari Yaman mengaku bertanggungjawab di atas serangan peluru berpandu balistik hypersonic ke atas kompleks lapangan terbang antarabangsa Ben Gurion di negara haram Israel. Dalam kenyataannya yang dimuat naik di laman Telegram, jurucakap Houthi berkata serangan itu disifatkan berjaya mencapai sasaran. Pihak Houthi juga menggesa syarikat penerbangan antarabangsa untuk mengelak daripada menggunakan lapangan terbang yang disifatkan tidak selamat itu. Serangan berkenaan menurut Houthi sebagai tindak balas kezaliman Israel terhadap penduduk Palestin, terutamanya tindakan jenayah genosid di Gaza. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan Perdana Menteri Negara Haram Benjamin Netanyahu memanggil mesyuarat tergempar dengan beberapa menteri dan pegawai kanan pertahanannya bagi menilai serangan Houthi tersebut dan membincangkan apakah tindak balas Israel seterusnya. Menteri Pertahanan Israel Katz pula berikrar akan membalas dendam 7 kali ganda kepada pihak yang menyerang lapangan terbang utama negara haram itu. Serangan peluru berpandu ke atas lapangan terbang antarabangsa utama negara haram Israel ini disifatkan sebagai sesuatu yang amat memalukan buat kerajaan Netanyahu. Ini kerana Israel telah diberikan terlalu banyak peruntukan kewangan dan persenjataan bagi memperkasa sistem pertahanannya. Sebelum ini, Israel terlalu angkuh dengan kemampuan sistem Iron Dome-nya yang kononnya mampu menepis serangan-serangan udara yang dilancarkan musuh negara haram itu. Namun dengan serangan oleh Houthi, penganalisis politik melihatnya sebagai sesuatu yang amat memalukan Israel. Pejabat Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semalam menggesa siasatan bebas dijalankan terhadap serangan drone ke sebuah kapal bantuan ke Gaza di perairan antarabangsa berhampiran Malta. Dan pada masa sama, jurucakapnya Thamin Al-Khitan mengulangi gesaan pihaknya agar Israel menamatkan sekatan ke atas Gaza yang disifatkan sebagai hukuman kolektif. Menurut Thamin, pihaknya mengikuti laporan membimbangkan berhubung insiden itu. Jelasnya, biarpun tidak dapat mengesahkannya secara bebas, adalah amat penting untuk siasatan yang telus, tidak berat sebelah dan berkesan dijalankan oleh pihak berkuasa berwibawa
bagi memastikan accountability terhadap kejadian kebakaran dan panggilan kecemasan di perairan antarabangsa itu. Kapal berkenaan Consigns yang dikendalikan oleh Freedom Flotilla Coalition terbakar selepas didakwa dibom menggunakan drone pada awal pagi Jumaat lepas ketika dalam pelayaran membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kerajaan Malta mengesahkan kebakaran itu berjaya dikawal dengan bantuan bot tunda berhampiran. Kesemua 12 anak kapal serta 4 orang awam di atas kapal itu selamat walaupun mereka dilapor enggan meninggalkan kapal. Difahamkan kapal itu masih berada di perairan antarabangsa dan sedang dipantau. Freedom Flotilla Coalition menuduh Israel sebagai dalang serangan itu dan menggesa duta Israel dipanggil untuk menjelaskan pelanggaran undang-undang antarabangsa termasuk siri sekatan dan pengeboman kapal awam tersebut. Hamas turut menuduh Israel dan merayu Majlis Keselamatan PBB agar mengambil tindakan terhadap siri pelanggaran yang dilakukan rejim Zionis itu. Belum ada keputusan muktamad dibuat kerajaan berhubung syur bekerja dari rumah atau work from home untuk penjawat awam sempena sidang kemuncak ASEAN penghujung bulan ini. Dan jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadzil, perkara itu ada dibincang 2 minggu lepas dan yakin pihak Sekretariat ASEAN di Wisma Putra akan meneliti secara terperinci perkara itu. Jelasnya, fokus bagi cadangan bekerja dari rumah itu menjurus kepada warga yang mungkin bekerja di sekitar lokasi sidang kemuncak ASEAN dan beberapa mesyuarat besar yang akan berlangsung. Sehubungan itu, Datuk Fahmi percaya dalam mesyuarat jemaah menteri yang akan datang akan ada maklumat tambahan berhubung perkara itu. Datuk Fahmi berkata bagi sektor lain seperti pendidikan, perkara berkenaan juga boleh dirujuk dengan menterinya Fadlina Siddiq. Dan bagi penjawat awam, rujukan boleh dibuat kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Sebelum ini, media melaporkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, syur pelaksanaan bekerja dari rumah dan pembelajaran dan pengajaran di rumah ketika sidang kemuncak ASEAN pada Mei dan Oktober depan akan dibawa kepada perhatian Kabinet. Cadangan itu timbul berikutan kekangan yang dihadapi oleh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang terkesan akibat penutupan jalan semasa lawatan negara Presiden China Xi Jinping ke Malaysia baru-baru ini. Ucapan tahniah dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di atas kejayaan memimpin Parti Tindakan Rakyat PAP menang Pilihan Raya Umum Singapura 2025 semalam. Dan PAP berjaya mengekalkan majoriti 2/3-nya dalam pilihan raya itu dengan menang 87 daripada 97 kerusi Parlimen. Dalam hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan sejawatnya itu dan pasukannya dalam meneruskan tanggungjawab kepimpinan bagi penggal baru. Jelas Datuk Seri Anwar, kemakmuran dan keselamatan Malaysia dan Singapura tidak dapat dipisahkan. Kerana kedua-dua negara bukan sahaja dihubungkan oleh geografi tetapi juga hubungan kekeluargaan yang erat. Tambahnya, ketika kedua-dua negara melihat masa hadapan, Putrajaya dan Singapura sedang membina kerjasama mendalam di semua peringkat yang menyaksikan ia sebagai satu asas penting dalam menghadapi cabaran besar terhadap sistem global dan perdagangan antarabangsa. Jelas Perdana Menteri kedua-dua negara berpeluang menjadikan zon ekonomi khas Johor Singapura sebagai contoh cemerlang tentang apa yang boleh dicapai negara berjiran dengan iltizam dan matlamat bersama. Sementara itu, pemimpin dunia turut mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kemenangannya dalam pilihan raya Persekutuan Negara itu semalam dan sekaligus menegaskan komitmen mereka untuk mengeratkan hubungan dua hala dan pelbagai hala dengan Canberra di bawah kepimpinannya yang berterusan. Antara yang mengucapkan tahniah, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio bagi pihak Washington. Beliau menegaskan Australia adalah sekutu, rakan kongsi dan rakan Amerika Syarikat yang dihargai.
Sementara itu, China turut bersedia bekerjasama dengan Kerajaan Baharu Australia pimpinan Albanese. Menurut jurucakap Kementerian Luar Negara itu, China bersedia bekerjasama dengan Kerajaan Baharu Australia dan berpandukan asas yang ditetapkan melalui persefahaman penting antara pemimpin kedua-dua negara. Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, turut mengucapkan tahniah kepada rakan sejawatannya kerana memenangi penggal kedua sambil menyatakan hubungan erat antara kedua-dua negara membuktikan persahabatan jarak jauh boleh menjadi paling kukuh. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula menyifatkan Australia dan Kanada adalah rakan kongsi rapat dalam dunia yang semakin berpecah belah. Jelas Carney, kedua-dua negara berpeluang membina hubungan dan nilai bersama demi manfaat kedua-dua negara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto pula berikrar memperkukuh hubungan dua hala dengan Australia sambil menyifatkan kemenangan Albanese sebagai cerminan kepercayaan rakyat terhadap komitmennya terhadap pertumbuhan inklusif, kemampanan dan kerjasama antarabangsa. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan Jurubahasa Isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.